Ini dia guys. Special function yang muncul pada scanner ni. CVT Learning Work. Okey, kalau scanner biasa memang tiada ni guys. Kecuali scanner yang mahal-mahal. Okay, Assalamualaikum guys. Hari ni kita akan test FK OBD to scanner. Sebab yang ni kita baru sahaja beli. Dan kali ni saya mau test macam mana dia punya function. Katanya benda ni dia ada special function. Dan harga dia lebih berbaloi daripada scanner-scanner yang mahal. Terutama untuk Pro 2 dan Proton. Sebab yang ni dia sudah optimize untuk kereta Malaysia. Mari kita cek guys. Tempat pasang untuk di kebanyakan kereta lah. Yang macam ni Pro 2 Asia. Tempat dia ada di bawah guys. Sorry ya gelap. Perasaan di bawah ni ada satu soket putih. Oke, nampak kah? Soket putih yang ni. Oke, plug ni ialah nama dia plug untuk OBD. Oke, bila kita connect OBD scanner ni, dia akan menyala lah. Artinya dia sudah berjaya disambung. Oke, apa yang kita perlu buat dulu? Mula-mula kita kena hidupkan engine lah. Sebab OBD scanner tu dia kena hidup engine ataupun kena buat ignition on. Oke, macam ni ignition on pun dia sudah boleh connect. Tapi saya start terus lah. Oke, next kita boleh buka dia punya apps. Oke, apps dia guys boleh download di Play Store, Google Play Store dia boleh download juga. FK Master. Oke, untuk model CW760 ni dia fokus kepada kereta yang ada di Malaysia lah. Yang ni model CW760. Jadi apa yang ada pada scanner ni, di sini dia cuma hanya ada 5 model sahaja. Honda, Nissan, Pro 2, Proton dan Toyota. Dan model-model ni kebanyakan ada di Malaysia lah. Sebelum kita start, kena connect dulu. Macam biasalah. Okey, sudah connect. Okey guys, di sini boleh tengok device sudah connect melalui Bluetooth lah, CW series. Kemudian untuk Pro 2 Asia, saya akan masuk pada Pro 2. Okey, dalam model Pro 2 ni ada pelbagai model yang kita boleh nampak lah. Kebanyakannya semua kereta yang baru-baru, kereta lama pun ada. Arus, Ativa, Beza, okay, Alza, New Alza pun ada juga. Kembara. So ni kita masuk dalam Asia. Okay, yang ni. Yang model ni masuk 1KR A300. Okay, first kita akan tengok pada engine control module. Okay, dalam modul ECU ni, engine control module ni, dia punya data semua sama juga seperti OBD yang biasa. Dia boleh baca fault code. Okay, ini sistem okay. Kemudian boleh juga padam fault code. Boleh baca history, live data, actuation test dan special function. Yang ni lah special function ni yang ada dalam scanner ni, yang special guys. Kalau scanner biasa dia memang tiada ni, kecuali scanner yang mahal-mahal. Okay, so kita tengok dulu pada live data. Okay, live data dia macam ni lah. Value yang ada dalam live data ni sebenarnya memang penting untuk kita monitor keadaan engine dan juga sensor-sensor yang penting lah. Okay, semua bacaan sensor, semua kita boleh tengok di sini. Kalau orang yang pandai tengok, benda ni memang sangat penting lah. Okay, kalau kamu mau tukar dia menjadi graf, okay, boleh nampak yang ni. Yang ni dalam bentuk graf lah. Okay, bentuk graf. Dia sebenarnya lebih nampak lah dia punya flow, nampak lah. Macam ni. Yang ni data biasalah dia macam ni. Semua parameter kita boleh tengok sini, engine RPM, coolant temperature guys. Banyak yang penting-penting juga, sensor-sensor semua. Tapi ada juga yang tiada keluar. Contohnya macam ni. Kenapa dia tiada keluar? Sebab benda ni dia tidak mempunyai sensor. Sebab tu dia ada yang dia tidak dipaparkan lah. Okay, so kita tengok pada actuation test. Untuk actuation test pula, sebenarnya saya sudah try juga untuk Pro 2 Asia ni.
actuation test tidak masih belum lagi boleh digunakan. So benda ni dia sekadar display lah. Scanner mahal pun saya try sama juga. Okay. Kita fokus kepada special function guys. Okay. Special function untuk bahagian engine kita boleh tengok sini. Dia boleh reset ECU. Okay. Boleh tengok bahagian meter. Okay. Tapi saya tidak proceed lah. Nanti dia program pula. Okay. Tapi yang kita perlu fokus lagi sebenarnya dalam TCM, iaitu Transmission Control Module guys. Dalam ni kita boleh pantau dia punya fault code sistem CVT. Okay, boleh padam juga. Kalau ada code boleh padam. Kemudian live data. Live data banyak guys untuk CVT. Okay, terutama kita boleh tengok engine RPM dan juga oil temperature lah. Yang ni oil temperature dia. Yang selalu saya fokus pada CVT ni. Okay. Oil temperature 37 degree C. Okay, next. Tengok special function yang ada. Ni dia guys. Special function yang muncul pada scanner ni. CVT Learning Work. Okay, kalau scanner biasa memang tiada ni guys. Kecuali scanner yang mahal-mahal. Okay, dalam ni kita boleh buat CVT Learning untuk Pro 2 Asia. Okay. Di sini dia ada bagi arahan. Pastikan ni lah standard lah, kita kena follow lah dia punya battery voltage berapa, CVT temperature berapa, baru boleh start. Then kita tekan next. Tapi sekarang saya belum lagi buat. Okay, sebab temperature pun masih sejuk. So saya cuma display sajalah. Saya cuma tunjuk dengan korang. Dia punya kelebihan. Okay, selain TCM boleh juga tengok modul-modul yang lain lah, macam ABS, Eco Idle, EPS ni electronic power steering, boleh tengok juga. Okay. Live data dia semua ada di sini. Steering sensor banyak lah guys, banyak. Yang ni saya rasa kalau scanner lain pun ada juga. Dan yang ni special dia juga guys. Dan apa yang saya perasan di scanner ni, dia lebih mesra pengguna sebab dia punya modul dan juga menu dia ni memang senang lah untuk kita capai. Dia tidak juga lambat guys. Okay, macam live data. Okay, cepatlah dia punya respon. Sebab ada juga saya tengok review, okay, review kawan-kawan dan juga review pada produk ni. Untuk buat learning throttle body boleh juga, buat adaptation CVT Proton pun boleh juga. Kemudian untuk MyV, untuk Pro 2 MyV yang all model lah, ataupun yang first gen dan second gen, boleh buat pairing ECU dan juga immobilizer, boleh buat. Banyaklah guys, tapi itulah, scanner ni dia fokus kepada model-model di Malaysia sahaja. Okay. Tapi kalau untuk kaki DIY, okay, untuk yang abang-abang pomen, yang ini setakat ni memang basic lah. Basic punya ni cukup sudah. Basic model. Okay. Tapi kalau kereta EV tiadalah. Macam model Toyota, kena download dulu. Okay. Okay, di sini dia punya download center. Mana yang belum download dia punya software, boleh download dulu. Okay, macam saya sebelum download. Yang ni dia tengah download data lah. Okay, untuk scanner ni guys, dia tiada langganan tahunan ataupun langganan bulanan. Okay. Dia setakat ni dia free lifetime use. Maksud dia sekali kita beli, kita daftar, kita boleh guna sampai bila-bila sahaja dan boleh gunakan secara offline. Okay, tanpa perlu internet connection. Sebab saya sudah cuba juga bila saya matikan data, buat airplane mode, yang penting Bluetooth tu kena connect lah. Kena connect bagi telefon dan juga device OBD scanner ni. Jadi untuk harga scanner macam ni, saya rasa memang berbaloi lah kalau kamu fokus dia punya special function. Tidak banyak yang scanner ada special function macam ni. Sebab saya pun ada juga mengkaji dan mencari lah lain-lain punya scanner, adakah yang harga berbaloi. Macam ini, harga dia boleh dikatakan harga pertengahan. Tidak murah dan tidak mahal guys. Okay, dia tengah-tengah, dalam 500 macam tu. Kadang-kadang guys, kalau ada voucher, kamu grab. So, macam mana guys? Siapa yang pernah guna scanner daripada FK ni, cuba kamu komen dulu. Cuba bagi feedback lah macam mana. Okay atau tidak scanner ni. Okay, itu saja guys.
Nanti saya akan cuba lagi dia punya function-function yang lain. Tapi sekiranya kamu ada apa-apa pertanyaan, kita boleh sama-sama bincang di komen bawah, section komen. Okay guys, untuk tidak ketinggalan dengan video-video DIY saya guys, dan juga review-review yang simple-simple untuk otomotif macam ni, pastikan korang subscribe channel saya dan jangan lupa bagi like juga kepada video ini dan share dengan kawan-kawan. Okay, itu saja perkongsian saya guys. Sekian, Assalamualaikum. Terima kasih kerana menonton.